Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masak pedal ayam goreng berempah yang sedap. Jom ikut step-step mudah ni. Mula-mula, panaskan minyak sapi atau ghee sampai cair. Bila dah minyak sapi ni dah panas, masukkan pedal. Masukkan sedikit demi sedikit. Kacau rata. Tambahkan pes rempah sate lebihan ayam panggang yang kita buat semalam. Kalau nak resipi pes ni boleh ambil pada video ayam panggang orang kampung yang kita masak sebelum ini. Kemudian kacau rata supaya sebati. Tambah garam secukupnya. Bila dah wangi dan separuh masak, tutup kuali dan biarkan masak dengan api sederhana selama 10 minit. Bila dah garing, balik-balikkan pedal supaya rangup sekata. Siap. Alhamdulillah, dah boleh hidang. Terima kasih menonton, jumpa lagi di video akan datang.